Assalamualaikum guys. Sambung cerita pasal dugaan. So dugaan boleh datang lah pada umur kita 10, 20, 30, 40, 50, 60. Selagi kita hidup, selagi itu kita diduga. Kan? So kita diduga dengan pelbagai perkara lah. Kesihatan lah, bencana lah, kemalangan lah. Macam-macam lah kan yang boleh terjadi dalam hidup kita kan. Dugaan daripada manusia lah, daripada kerajaan lah kan. Dugaan daripada LHDN lah kan dan sebagainya. So tuan-tuan, persoalannya adalah apa tuan-tuan? Bagaimana kita menangani dugaan tersebut? Kan ada orang dia diduga dengan harta lah, dia kena scam lah kan. Dia kena ambil harta dia. Ada orang hutang tak bayar dia dan sebagainya kan. Dia kena tipu dan sebagainya kan. Ada orang dia ambil langkah dunia lah, benda dunia. Dia retaliate, dia melawan, dia nak bergaduh kan, dia nak serang orang tu kan, dia nak saman dan sebagainya. Itu satu. Dan ada orang pula dia ambil yang minda akhirat punya jalan cerita lah. Dia bersyukur sebab dia tahu yang semua benda tu berlaku kerana Allah Ta'ala kan. Kalau tanpa izin Allah benda tu tak berlaku. Tanpa izin Allah duit dia tak akan hilang. Tanpa izin Allah duit dia tak akan dicuri. Tanpa izin Allah kan, segala benda tu takkan berlaku. Semua itu berlaku kerana Allah. Soalan dia adalah kita reda, adakah kita reda atau tidak. Jadi setengah orang dia ambil langkah dunia tu. Dia kira kat dunia ni dia kata duit tu hak dia, jadi dia fight lah. Dia bawa pergi mahkamah dan sebagainya. Dan satu orang yang lain pula dia bersyukur dan reda lah. Sebab dia fikir mungkin duit tu datang daripada sumber yang tak halal kan. Dia fikir masa dia lahir kosong, dia balik pun kosong juga. Jadi tak ada masalah pun dengan dugaan harta tu. Dia pun ramai je orang dalam dunia ni duga dengan dugaan-dugaan yang sama. Tapi apa yang penting dalam hal ni adalah macam mana kita menangani dia. Adakah kita mengambil jalan Allah Ta'ala kan, yang disarankan Allah Ta'ala, yang disarankan oleh Islam, atau adakah kita ambil jalan mengikut nafsu, mengikut hasutan syaitan, iaitu untuk retaliate, melawan dan sebagainya kan. So dalam apa-apa dugaan pun sama juga kan, dugaan kesihatan. Adakah kita marah dengan Allah Ta'ala kan, adakah kita tak puas hati sana, tak puas hati sini, atau adakah kita reda kan. Begitulah juga dugaan yang lain kan. Kita lambat orang hantar makanan yang kita order pun kita nak marah kan. Soalan dia adalah kita reda, kita boleh terima yang memang tasawuf kita begitu, atau sebaliknya. Fikir-fikirlah tuan-tuan. So dalam hal ni pilihlah jalan yang disarankan Islam, disarankan oleh Allah Ta'ala. Alright tuan-tuan, itu saja pesanan FY buat kali ini. Assalamualaikum.